Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Prof Azizan. So basically ini adalah pengenalan kepada sarang kelulut, dan kebiasaan orang tanya apa itu kelulut. Kelulut adalah satu spesies lebah yang tidak bersengat, dan dia ada lebih 32 spesies di Semenanjung Malaysia dan Sabah Sarawak lah. So sini kita boleh tengok adalah salah satu spesies hutan yang memang kita tak boleh bela dekat kawasan kampung. So kebiasaan kelulut memang ada dua spesies utama. Satu kita panggil Detrocarp dependent, iaitu spesies yang memang kena bela kat kawasan hutan, tak boleh bela kat kawasan kampung sebab dia nak resin pokok Detrocarp. Berbanding dengan yang spesies dekat kampung, kita boleh buat adaptation, boleh bela dekat kawasan kampung sebab kebergantungan resin dia memang tak perlu pokok Detrocarp lah. So ini adalah contoh binaan sarang yang kita boleh nampak kantung-kantung madu, kantung bibret dengan populasi itu sendiri. Dalam kes Evo plus K, kita menggunakan propolis yang saya boleh tunjuk ni lah. Ini adalah contoh propolis yang kita guna pakai, yang kita diproses bersama dengan minyak zaitun yang terbaik dan menyebabkan produk yang kita keluar ni berkualiti lah. Dan kalau kita perhatikan, mana kajian telah membuktikan propolis ni adalah satu bahan antibakteria, anti kuman dan melindungi serangan-serangan virus kepada keseluruhan sarang kelulut itu sendiri. Kalau kita kaitkan dengan produk kita iaitu Evo Plus K, bila kita menggunakan propolis, bermakna produk kita ini adalah satu produk antibakteria, antivirus dan juga anti kuman apabila kita gunakan dia ke atas kulit. Jadi kita lihat memang suatu keajaiban lah kepada satu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala ni menciptakan maknanya kelulut ini adalah didapati bahawa sebelum terbenanya sarang ni secara keseluruhan dia bina dulu resin daripada pokok-pokok daripada hutan, kan? Jadi dia membina satu kekuatan lah kepada diri dia sendiri daripada serangan bakteria, serangan virus dan juga kuman terhadap hasil madu yang ada dalam kantung ataupun sarang kelulut itu sendiri.